Okey? Boleh hantar dua je. Kan? Dia pentaksiran. Pentaksiran dan juga program. Ini institusi. Ini penyertaan institusi. Bukan individu, bukan pesyarat. Ya, boleh hantar dua ke? Maksudnya hantar lah, nanti tengok pilih ke tak. Hantar lebih. Hantar satu dengan yang bawah. Ada dua kategori. Hantar. Penyertaan. Penyertaan. Hantar dua-dua. Tapi kan tengok siapa terpilih. Sebab tak tahu nak masuk mana. Penyertaan. Yang pesyarat lebih ke lecturer lebih tak lecturer lebih ke student lebih tak tahu. Menyertaan. Lala hantar. Satu institusi layak satu penyertaan sahaja. Oh, ya. Kalau kategori ni ada kan mesin kan pelajar, kita ada ramai cara. Sosial yang akan putus. Siapa yang paling layak? Satu penyertaan. Kita nak pertandingan di pertandingan sini, menilai di peringkat sini. Ini juga. Ini juga. Satu penyertaan, satu institusi for agri. Okay, ini juga satu, ini juga satu. Itu muda pula nama. Tapi sini ada tiga. Kita ada tiga. Maya, pesemuka, teraga. Doktor, sini ada tiga lagi. Maya, pesemuka, teraga. Ini ada tiga. 3, 4, 5, 6. Tapi kalau transformatif ni dia macam kategori Maya tu jugalah. Cuma lecturer lebih. Macam tu. Bukan. Maya sini fokus pelajar. Fokus pada pelajar. Yes, yes. Pengalaman pembelajaran. Beza yang kat atas. Kalau saya minat dengan Maya. Maya ada di bawah sana. Okey, saya minat Maya. Tapi yang kedua tu nak try hantar juga. Tapi dia lebih pada lecturer. Dia sama tak cara kita. Dia lain kategori. Dia lain kategori. That's why saya sekarang saya tengah terangkan ini. What is transformative? Kita cerita ni ringan. Okay, transformatif ya. Okay. Okay guys semua. Mari ikut. Jelas ke total? Itu yang tanya tu kalau tak Confuse sikit. confuse. Apa yang confused tu sekali lagi? Apa dia? Ni lah bila national kaedah pengajaran. Oh dia lebih pada macam research. Impact lah apa ni lebih pada research kan. Sama je. Impact lah apa. Itulah kita lihat. Kita lihat apa kriteria dia. Inilah dia di bawah transformatif, pengajaran transformatif. Inilah kriteria dia. Ni dia. Okey? Ini lagi. Okey? Pelibatan. Boleh? Nanti saya akan share. Okey, lepas tu kita lihat senarai semak. Okey? Isi permohonan akhir di pautan sepakat. Masukkan video 3 minit. Lepas tu maklumat peserta lah, kad pengenalan pasport semua tu lah. Okey? Itu buat tu nenek. Penyertaan kategori individu atau perkumpulan berkhidmat secara tetap atau kontrak separuh masa di aktiviti Malaysia. Inilah dia senarai semak. Dan inilah dia ada sama seperti tadi, ada apa G pak, ada pak 4, 5, 6, 7 pak. 7 pak. Baik nak ambil gambar PSD. Gambar tak clear. Tu ada dah share dalam tu ni. Saya akan share. Anak teks ya, seminit je. Apa tu? Tek warna Dia nak lihat sepakat. Tak, I nak link sekejap Sepakat je. You just start. Nanti saya akan bincang tu sepakat. Saya akan share manual sepakat. Dah ada. Saya dah share dalam tu. Dah share ke? Okey. Dia dalam group. Ada dalam grup. Okey. Bagus. Terima kasih. Inilah 4 dia 4, 5, 6, 7 bab tu, bab G tu. Okey. Seperti mana yang kita samalah yang kita bincang tadilah samalah. Okey. Sama. Ini juga sama. Tanda tangan, okey. Pengarah, okey, pembukti setiap pengalih satu ibu. Semua ni lah. Ini untuk bahagian untuk kategori ni kena pengesahan iklim penggunaan teknologi AI ni lah dalam permohonan. Declaration ni guna AI apa, tools apa. Kalau yang untuk guna AI lah. Ya. Ni lah hadiah dia. Ni. Apa yang dia nak adalah benda-benda sekali lagi. Yang mana satu? UIDM. Transformasi kaedah pengajaran melibatkan pelaksanaan syarahan atau tanpa syarahan melalui pelatihan active learning. Okay, active learning outcome untuk capai semua ni. Yang mana satu? Itu minat nombor dan ni. Dia something yang baru lah. Kaedah pengajaran yang lain daripada konvensional lah. Dia nak lihat tu. Nanti kita lihat video. Nak pemenang. Okey? Ya. Okey. Jom. Kita akan lihat. So,
setakat ini saya dah terangkan sampai sini. Okay, sini kita nanti skip lah. Sebab kita jangan buang masa di sini lah. Sebab kita tak menyertai ini. Kalau nak tahu, baca dokumen nanti saya akan share. Baca sendiri. Atau nak dengar juga saya jelaskan. Boleh juga. Boleh, sebab nanti kita akan potong tu bahagian Boleh, bahagian boleh. tu dan Saya kita dah share sedia. kepada semua. Tak ada masalah. Saya ada sedia. Tak ada masalah. Ada. Sini. Kita potong apa? 3. Keterangan. Apa itu pentaksiran alternatif? Okey. Buat penilaian. Okey. So ini kategori ketiga di bawah akri. Akri ada 4 kategori. Ini kategori ketiga lah. Okey. Itu kategori anugerah pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif. Okey, apa maksud dia? Okey. Pentaksiran alternatif ini adalah selain daripada pentaksiran konvensional yang kita pakai sekarang yang berkonsepkan ujian kertas dan pensel. Okey, yang merangkumi pentaksiran formatif atau sumatif sama ada secara fizikal atau digital. Bukan itu semua. Lain daripada semuanya. Pakai saya online ke tak online ke Kahoot ke whatever semua tak nak. Dia nak something. Pentaksiran alternatif boleh merangkumi pentaksiran berasaskan prestasi, pentaksiran otentik, okey, pentaksiran holistik, pentaksiran integrasi dan lain-lain kaedah pentaksiran yang telah berjaya mentransformasi pentaksiran sedia ada. Something yang sangat ni pula, kaedah pentaksiran perlu berjaya mengukur pencapaian hasil pembelajaran berdasarkan domain MQS 2 secara efektif. Kan? Susah tak? Nanti kita tengok video orang. Dia orang apa mereka buat. Yang pemenang tu kita tengok video. Atau nak tengok sekarang? Ada menang. Tapi very limited. Sampai satu pemenang je. Jadi macam buat soalan je lah Bukan kaedah dia, instrumen dia. Nanti tengok ni. Menggalakkan penghasilan kaedah pentaksiran alternatif yang sah yang boleh percaya dalam pengukuran hasil pembelajaran pelajar. Okey. Dan ia dapat berjaya mentransformasikan kaedah pentaksiran sedia ada secara efektif. Okey. Okey. Mengemukakan satu video. Okey. Peratusan penilaian rasional, pendekatan, keterlibatan pelajar, keberkesanan projek. Inilah dia kriteria dia. Ini yang penting. Ini yang penting. Apa dia nak? Okey. Rasional. Jelaskan rasional keperluan, cabaran atau isu semasa yang mencetuskan pentaksiran alternatif. Okey. Kejelasan objektif pelaksanaan pentaksiran alternatif. Okey, ini rasional dia. Jelaskan objektif dia. Lepas tu pendekatan seperti penjajaran konstruktif antara pentaksiran alternatif dengan hasil pembelajaran. Okey. Inovasi dalam kaedah pentaksiran alternatif. Inovasi itu, keaslian inovasi dalam pentaksiran alternatif. Keberkesanan alat pengukuran instrumen yang digunakan dalam pentaksiran alternatif ini. Kualiti perancangan dan pelaksanaan pentaksiran alternatif, kesahan, validity, reliability semua alat instrumen tersebut. Perlu jelaskan. Susah lah ni kan. Itulah pentaksiran. Okey. Keadilan dan pelaksanaan pentaksiran alternatif. Inilah pendekatan dia. Something yang very different daripada konvensional sekarang. So, keterlibatan pelajar, tahap keterlibatan, bukti-bukti keterlibatan pelajar, mekanisme maklum balas terhadap kemajuan pelajar. Okey, impak pentaksiran alternatif perlu okey nyatakan dan penyebarluasan boleh kita apply dalam okey konteks yang lain. Okey, pelaksanaan pentaksiran tersebut pada khusus program lain serta dalam atau di luar institusi. Pembuktian keberkesanan pentaksiran alternatif dan manfaat kepada pihak kepentingan. Saya rasa yang pentaksiran alternatif ni dia boleh buat secara formatif ataupun sumatif. Tapi disebabkan kita dah tetapkan dan institusi kita dah tetap bentuk pentaksiran kita dah dalam kaedah macam mana. So kalau pensyarah nak buat something ini baru, dia mungkin dia ambil masa. sama ada hasil itu dia tak masuk dalam PB lah.